Saya nak pesan satu benda kepada orang Melayu kita. Jangan mudah sangat kena cucuk. Hari-hari kita disuruh bergaduh Cina, Melayu, India, Islam, DAP. Sekejap. Betul ke itu masalah terbesar yang orang Melayu tengah hadap hari ini sekarang? Orang Melayu nak kerja, nak gaji yang lebih baik, nak rumah yang mampu beli, nak anak-anak dapat pendidikan yang baik, mak ayah nak hospital yang bagus, anak muda nak masa depan. Itu masalah kita. Bukan jiran sebelah kita orang Cina, bukan kawan kita orang India, bukan orang Sabah, bukan orang Sarawak. Masalah kita bila rakyat susah kita disuruh bergaduh sesama Melayu kita sendiri. Saya nak sentuh sikit tentang Tuan Guru Hadi Awad. Dia main sentimen Melayu lawan Cina, Islam lawan bukan Islam. Jangan kita masuk gelanggang yang dia buat. Akhirnya siapa yang untung? Dia. Kepentingan politik semata. Orang Melayu kena faham satu benda. Kita tak perlu buktikan siapa lebih Melayu. Islam tetap Islam, Melayu tetap Melayu. Dan nilai Melayu Islam bukan hanya sekadar di mulut. Kalau betul-betul kita sayangkan Melayu, kita nak Melayu dapat kerja yang lebih baik, kita nak pendapatan yang baik, kita nak rumah mampu milik, kita nak duit rakyat kita dijaga, kita nak rasuah dilawan. Itulah cara kita angkat martabat Melayu kita. Bukan bila ada rasuah tukar isu tajuk. Itu bukan perjuangan yang betul. Kalau selepas ini ada orang ajak bergaduh tentang kaum, kita tanya balik, kerja anak aku macam mana? Rumah aku bila aku mampu beli? Masa depan anak aku macam mana? Itu soalan yang patut kita tanya. Kita bukan nak menang perang di Facebook. Kita nak anak-anak kita menang dalam kehidupan. Jangan biarkan orang politik pecahkan kita. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, kita semua rakyat Malaysia. Kita boleh berbeza pandangan politik, tapi kita tak perlu bermusuh. Gelanggang kita bukan siapa paling jerit kuat tentang kaum. Gelanggang kita ialah siapa paling mampu membuat rakyat hidup lebih baik. Itu perjuangan kita.